Okay, yang kita rasa dulu. Bismillah. Wah, sedap betul bau dia weh. Okey, sekarang aku nak tuangkan dia punya ni coklat dekat atas burnt cheesecake. Hello. Testing. 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum, what's up guys? Selamat berpuasa kepada semua penonton setia Parubeb Studios yang beragama Islam. Okey, hari ni aku nak bawa korang untuk buka puasa lah. Tapi aku shoot video ni sebelum bulan puasa. So korang jangan ingat aku tak puasa pula Sekarang ni aku ada dekat kawasan Beranang, Eco Majestic. Aku nak bawa korang semua untuk buka puasa dekat ni, Glaze Eatery. Dia macam sebuah restoran, nampak macam restoran hipster macam tu lah Jom kita tengok juadah apa yang kita boleh makan untuk buka puasa dekat sini. Jom. Okey geng, inilah dia menu pertama yang aku nak cuba dekat sini. Dia punya nasi kuning ayam berempah. Dan satu lagi ni, dia punya masak lemak pasta beef. Wah, sedap betul bau dia weh. Tapi sebelum aku makan ni, aku nak basahkan tekak dulu. Bulan puasa, penting air ni kan. Ini aku order dia punya mocktail pink sorbet. Dekat dalam ni aku nampak ada hirisan lemon dan juga daun pudina kat atas ni. Kita kacau sikit. Dekat bawah dia ni ada sorbet. Nampak? Okay, yang kita rasa dulu. Bismillah. Nice man. Aku suka air yang ada beri rasa yang masam macam ni. Okay. Rasa dia seolah-olah macam, kalau bahasa mudah dia macam siren lah, sirap oren. Tapi dia rasa dia complicated lagi daripada tu. Lepas tu aku suka the mixture of rasa pudina dengan lemon ni. Layan babe. Sekarang perut aku penuh dengan air kan. Okay, jom kita layan dia punya ni, nasi kuning ayam berempah. Aku kalau bulan puasa, nasi mesti kena makan punya. Tak kisahlah kalau pergi bazar Ramadan beli roti john ke, beli shawarma ke, beli murtabak ke kan, balik mesti nak kena ada nasi juga. So itu yang aku ambil dia punya ni, nasi kuning ayam berempah ni. Untuk dia punya aroma ni, dia seakan-akan macam nasi ayam gitu. Okey, jom kita rasa. Bismillah. Dia punya aroma dan rasa dia tu match. Betul. Dia punya flavor nasi kuning persis macam nasi ayam. Mungkin dia masak sekali dengan chicken stock lah Untuk satu set ni dia bagi sekali ada acar. Okay. Lepas tu yang ni aku tak pasti apa. Sekejap, rasa dulu. Okay. Yang ini kari. Tapi kari dia pekat babe. Kari dia pekat. Nampak? Sedap. Okay. Kari dia rasa yang savory dan ada ujung-ujung lidah rasa yang sedikit manis. Lepas tu yang ni sambal belacan. Yes. Lepas tu untuk dia punya ayam berempah ni, dahsyat betul dia punya rempah. Kau nampak? Dengan daun karinya, bergentil-gentil dia punya daun kari ni. Kita potong sikit dia punya ayam ni. Ayam ni dia nampak gayanya macam potongan chicken chop tu kan. Kita gabungkan nasi, kari dan juga sambal belacan. Campur sekali dengan ayam ni. Bismillah. Sambal belacan dia power. Untuk dia punya ayam rempah dia full of flavor. Dia tak berikan rasa yang extra super duper masin tau. Dia punya kari ni dah masin, lepas tu ada rasa yang manis, dan dia punya rempah ni just complement each other lah. Masa mula-mula nasi kuning ni sampai kan, aku agak skeptical sikit sebab rupa dia nampak macam biasa tau. Tapi bila dah makan, dia punya wow effect tu ada. One more time. Kali ni sekali dengan dia punya acar tu. Yang ni aku rasa korang tak boleh kongsi. Lagi-lagi waktu buka puasa, betul tak? Untuk siapa-siapa yang tak boleh, tak ada nasi untuk buka puasa, inilah orang kata menu untuk korang. Okay, next aku nak layan dia punya ni, masak lemak pasta beef. Ataupun dalam bahasa Melayu mudah dia, pasta masak lomak. Dia bagi sekali dengan ada hirisan daging tu. Ini nampak gaya macam wagyu dia punya daging ni. Kan? Look at that. Siapa yang tengok video ni waktu bulan puasa confirm lapar punya. Banyakkan bersabar Jangan korang terus berbuka pula. Tunggu waktu maghrib nanti azan. Okey geng, kita gulungkan dia macam ni. Bismillah.
Yang ni dia punya rasa memang strong. Dia tak ada rasa ujung-ujung dalam Dia memang rasa masak lemak betul. Korang bayangkan korang ambil paste masak lemak tu. Okay, lepas tu korang rebus pasta, kemudian korang masukkan kat dalam satu periuk tu. Wah, dia punya flavor memang pekat. Okay. Lepas tu aku rasa dia punya macam lengkuas kot. One more time. Apa? Mantap. Aku suka dia punya rasa lengkuas ni. What the hell? Ini makan sekali dengan irisan daging ni. Daging ni ibarat macam beef jerky lah. Untuk dia punya rasa masak lemak ni, dia ada rasa yang savory. Okay? Dia punya main dia kan, rasa yang savory, pedas. Lepas tu hujung-hujung lidah ada rasa yang sedikit manis. Tapi okey lah, dia punya kepedasan tu, untuk aku yang suka makan pedas, dia meet aku punya expectation. Tapi untuk yang tak makan pedas, mungkin kena berhati-hatilah. Mungkin ini terlalu pedas untuk korang. Selain daripada rasa pedas, savory, the whole dia punya pasta ni yang aku suka sebab dia ada rasa yang creamy juga. Dan dia buat pasta ni tak terlalu kering sangat. Dia basah dengan kuah masak lemak tu. Dan untuk dia punya pasta tu al dente, tak ada tergigit pasta rasa keras ke apa kan. Tak ada. Yang ni, kalau korang tak nak makan nasi, this is the menu yang korang kena cuba. Okay gang, next menu yang aku nak try dekat sini lah dia punya creamy curry pasta chicken. Lama. Wah, kan best. Kalau korang tengok video ni, dapat bau sekali. Lepas tu, satu lagi ni, dia punya butter chicken chop. Tapi yang ni, dalam ni dia bagi sekali dengan nasi. Nasi dan juga ada keropok moni. So first kali ni aku nak layan dululah dia punya creamy curry pasta. Dekat bahagian atas ni, dia bagi macam popcorn chicken kot. Ni. Bismillah. Look at that. Rollkan dulu dia punya pasta ni. Wah, strong betul bau kari dia ni. Jom kita makan. Bismillah. Kari dia a bit manis sikit, tapi aku suka dekat dia punya betapa strongnya kari dekat dalam creamy pasta ni. Dan dia punya kari ni pun dia beri rasa yang creamy. Wah. Lepas tu aku suka ditaburkan dengan daun kari macam ni. Daun kari ni kalau dia tergigit, dia jadi menaikkan lagi lah kita punya selera kan. Makan sekali dengan dia punya popcorn chicken. Dia punya popcorn chicken a bit salty, tapi dia goreng tu crispy lah. Creamy curry macam ni, kalau dia orang tak buat ada rasa yang pedas macam sekarang ni kan, mungkin a bit boring. Sebab kan dia orang buat tu, dia gabungkan dengan rasa yang savory dan pedas, dan juga ada rasa yang sedikit manis tu. So korang tak rasa boring lah bila makan tu. Okay, next aku nak rasa dia punya butter chicken chop. Besar juga chicken chop dia bagi Kerana chicken chop yang ada kat dalam ni, dia jenis breaded, jenis yang dia coating dengan breadcrumbs tu. Lepas dah goreng, dia letak kat dalam plate ni, kemudian dia orang curahkan dengan dia punya butter chicken punya sauce. Jom kita potong sikit. Wah, menarik betul bau dia punya butter chicken ni. Itu dia. Biasa kalau butter chicken, dia akan bagi macam popcorn chicken tu kan. Lepas tu dia masukkan dengan dia punya butter chicken sauce tu. Tapi this one dia bagi sekali dengan chicken chop. Kepingan chicken chop ni. Look at that. Jom kita rasa. Bismillah. Okay. Bahagian luar dia punya chicken chop ni, dia dah a bit soggy. Dia sebab dia orang dah letak dengan butter chicken punya sauce. Aku suka dekat dia punya rasa yang creamy ni. Dia punya sauce butter chicken a bit manis, okay? Dan berlemak. Tapi kan, aku nak puji dekat dia punya chicken chop ni, meaty betul. Dia punya chicken chop ni seolah-olah macam diorang brine kan. Sebab dia punya isi ayam tu, Yusuf, dia ada flavor. Ambil sikit lah makan dengan nasi Untuk dia punya butter chicken, dia bukan satu jenis butter chicken yang pedas dia very creamy, sangat lembut rasa dia. Dan dia balancekan rasa yang manis dan juga berlemak tu. So untuk set ni kalau korang makan, sebab dia bagi sekali dengan chicken chop seketul dengan nasi kan, confirm korang kenyang sampai sahur.
Okey geng, datang sini tak sah kalau korang tak cuba diorang punya dessert yang ada dekat sini. Tadi masuk-masuk aku terkesima lah tengok diorang punya selection of cake. Dan aku dah pilih dah 2 dessert yang aku nak cuba dekat sini. Yang first kali ni dah dia punya burnt cheesecake with chocolate. Look at that. Dan satu lagi ni dah dia punya tiramisu box. Kali ni aku nak rasa dululah dia punya tiramisu ni Wah. Nice. Sekarang tengah trending kan apa tiramisu macam ni. Kita rasa dulu, bismillah. Super soft, very smooth. Wah. One more time. Untuk diorang punya tiramisu ni tak extra manis. Okay, just nice lah untuk lidah aku. Tak apa, yang ni aku boleh bawa balik, sambung makan kat rumah. Okay, sekarang aku nak tuangkan dia punya ni coklat dekat atas burnt cheesecake. Alamak. Look at that. Cut sikit. Weh, geram pula aku tengok dia punya coklat ni. Bismillah. Sedap gila. Diorang punya coklat ni memang rasa coklat yang mahal. Okay, rasa premium. One more time. Wah. Speechless aku. Untuk dia punya burnt cheesecake tu, dia tak ada satu rasa yang memuakkan. Dan benda macam ni, satu slice macam ni, nak orang kata jadikan pencuci mulut kan, korang boleh share lah. Okay, sedap gila kan. Serius ketagih. Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan video ni sampai habis. Aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang semua yang dah tonton video Pada Babe daripada dulu sampai sekarang. Dan hopefully korang boleh terus support kita punya video. Untuk siapa-siapa yang rasa macam terliur tengok aku makan ni, apa lagi, terus plan dengan family ataupun dengan kawan-kawan korang untuk buka puasa dekat sini. Untuk diorang punya waktu operasi sebelum bulan puasa dan juga waktu bulan puasa sama je. Tak silap aku, untuk Glaze Eatery ni dia ada satu lagi cawangan dekat Cyberjaya kalau tak silap aku. Yang tu dah beroperasi daripada tahun 2018. So yang aku datang sekarang ni yang dekat Eco Majestic Beranang ni, dia orang baru je buka tahun 2022 kalau tak silap. So segala info lanjut pasal Glaze Eatery ni korang boleh pergilah dekat dia orang punya social media. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Pada Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Pada Babe Studios. In case kalau korang ada tempat-tempat makan best yang korang nak sharekan dengan aku, boleh tinggalkan dekat ruangan komen di bawah. Ada free time nanti aku boleh terjar lah Yelah, kadang-kadang aku ni buntu, tak tahu tempat makan mana yang best sebab dah banyak sangat, betul tak? Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Apapun makanan-makanan yang aku dah cuba dekat Glaze Eatery ni, memang mantap, memang padu gila babe. Padu Babe.